Hello, assalamualaikum guys. Welcome back untuk Roblox video. So pada hari ni kita akan bermain game kampung Bapak So memandingkan raya korban pun nak dekat. So kita balik kampung guys So jangan lupa tekan butang like, subscribe and turn on notification supaya dapat video baru setiap hari. So hari ni kita akan bermain game kampung. So kalau enjoy the video. Assalamualaikum. Saya kenalkan ini pakcik aku. Dia memang duduk sini, dia tak kerja. Kita cek apa dalam rumah. Ush guys, banyak gila kuih. 79,200. So kita ada kuih-kuih atas meja ni. Ada botol Coca-Cola ujung sana. So dia mak aku beli video. Dia jom makan sikit. Ada So kita ada muncul mula. Kita ada bunga api. Berlalulah sudah remaja. Kan aku nyanyi kan jadi lain je lagi yang video ni. So dekat ni janji on the way balik. Ni macam pernah aku kenal pakcik ni. Aboy, kalau memang minat Alphard tak payahlah katil punya. Depan Alphard babe, tak pernah dibuat orang depannya Alphard. So ni baju raya ni bilik aku ni. Tengok. Boy. Kalau minat Toyota Alphard baru pun tak payahlah kau cabut. Kau cabut kereta ayah ni kan. Pasal kau buat modification. Perlu otak dia. Bapak termarah tu cik. Mana bahagian depan kereta dia. Kau buat letak dekat tempat tidur. Kau ajar je abang aku. Jangan ni berpelik-pelik ni. Ini Alphard juga. Ya Allah. Ya Allah, kampung aku pelik-pelik lah guys. Belakang ni pun dia makan juga. Ini aku nak stok makanan ni. Kalau makanan dah pun habis belakang lah. Apa lagi di kawasan kampung ni. Dia tengok halaman belakang. Ada pokok pisang. Ada pokok pisang. Ada. Aku boleh lompat lah. Aku boleh buat macam ni. Kacau aku lompat. Aku dekat bumbung rumah ni aku guys. So okay. So kita ada lendang, kita ada dodol, kita ada lemang. Macam-macam lah. Ni motor ni aku bawa pergi MCC ni. Lepas sekolah kata, mak nak kau pergi kedai, mak nak apa-apa lah. Baru nak bagi alasan. Macam tak, aku pergi CC. Encong main game. So aku adalah beli anak 2 ekor ni. So yang depan tu kita benda sekali aku. So yang depan ni kita mak saudara aku, iaitu mak su aku punya kita. Yang BV ni. Yang Istima tu Pak Laku. Yang Alphard
mak ngah aku. Yang depan sekali tu adalah kereta pakcik aku. Yelah. So kita ronda-ronda kampung je, apa yang tengok ada apa kampung ni lagi. Takkan ni je yang ada. So depan sini ada warung apa entah ni. Jadi selalunya aku dengan Pak Cik ambil burger. Dia burger. Dia orang burger selalu malam-malam aku makan burger kat sini lah. Dapat dengan aku. Kalau tak ada masa aku main kat taman ni. Pondok-pondok. Tak ada mewah kan. Sini aku mandi sini lah. Dia macam swimming pool aku lah. Yang tak ada keluar. Dia jangan depan lagi sikit. Sudah kita end video ni. Depan sana tak ada apa-apa. Ada rumah guys. Rumah Tok Dalang lah. Ada rumah Tok Dalang guys. Ni kita jenuk lagi kat rumah Tok Dalang. Bila ketika masa pula lah Tok Dalang kerja makan. Sini kedai aku mutu. Sepi dia nak kena buat korban je lagi. Sepi yang kemutu kita akan buat korban. So aku lagi korban kena dekat. So ni rumah Tok Dalang guys. Rumah Tok Dalang memang ada tapi apa satu meja je. Tok Dalang ke single aku tak tahu ke. Guys, rumah Tok Dalang pintu belakang dapur dia dah buka. Kosong tu rumah Tok Dalang. Tok Dalang dah miskin lah. Sebab dia guna pencet Tok Badul. Badul kan dia ni pergi ambil barang. Orang suruh dia buat duit belanja, dia pergi beli barang benda tak apa. So kita pergi depan lagi sikit. Kita tengok ada apa kat kawasan kampung ni. Kepada korang semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Yang mana yang buat korban tu boleh tulis komen berapa lembu hari ni korang potong. Kalau korang potong lembu ke, potong unta ke. Kalau potong unta tu boleh orang buat sembelih unta. Ada Pak Alap selalu dia buat sembelih unta di rumah kawan aku Ahmad ni yang dia buat kedai Ahmad Fried Chicken. Orang kedai dia lah. Aku cakap kat Ahmad, kedai kau famous Ahmad. Dia cakap boleh lah rezeki. Dia beli 2 biji kereta tu. So ni rumah Ahmad walaupun nampak kayu tapi ada aircon dalam ni. Ada aircon rumah Ahmad ni. So kita pergi ke depan lagi sikit. Tengok ni apa ni. Kubur Pak
Man, 2. Ush. Assalamualaikum ya di kubur. So korang, aku nak bagi nasihat sikit pada semua dan pada semua view aku dan termasuk di sini. Kau tengok 2 ni. Ni. Korang tak kisahlah korang pakai Lamborghini ke, Lamborghini ke, Alphard ke, kau duduk rumah besar ke, apa semua ke. Tak kisahlah kau kaya macam mana pun, nanti kita mati ni rumah kita. Ni adalah rumah kita. Rumah terakhir buat selama-lamanya. Inilah kita. Tak ke mana pun situ juga kita akan pergi. Dan sini juga rumah ni. Ni adalah rumah kita. Tak ke mana lah. Destinasi kita yang terakhir sini lah. So ingatlah, tak kisahlah korang pakai rumah besar ke, apa ke, pakai baju mahal-mahal. Ingat, rumah kereta terakhir kita adalah kereta jenazah. Bilik kita adalah keranda. Baju kita adalah kain kafan. Rumah kita adalah kubur. Itu je. Kita akan kembali kepada tanah juga. So ingat-ingat lah. Kepada semua ingatlah pasal pada diri sendiri. Tak ke mana pun. Kau kerja dunia tak dapat. Kalau kau kerja dunia dan kalau kau kerja akhirat dengan dunia sekali kau dapat seimbang. So itu dari video pada kali ini, dan korang jangan lupa untuk tekan butang like, komen, subscribe and turn notification supaya bila korang tekan notification ada bunyi keluar ting-ting korang video baru pada aku lah. InsyaAllah nanti aku akan sambung game Kamen Rider part ke berapa? 7 So by the way, Assalamualaikum. Kita akan jumpa pada hari yang lain dan sambut dan waktu. Kalau korang suka video ni, korang cakap. Korang tak suka, korang boleh komen. Dan korang komen lagi apa yang aku akan main terus dekat Roblox. By the way, Assalamualaikum.